Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube Abang Proton. Saya Fairuz, dikenali sebagai Abang Proton yang bekerja di Proton ID CC Shah Alam. Alright, jom kita layan video ni sampai habis. Let's go. Assalamualaikum guys, selamat datang ke YouTube Abang Proton. Yang belum subscribe, minta subscribe dulu. Yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Alright guys, hari ni kalau kita tengok, hari ni 20 hari bulan nampak tak? Alamak, tak nampak. Hari ni 20 hari bulan. InsyaAllah kita nak bagi tahu korang tentang all new Saga Standard. Okay, kalau kita tengok dekat social media guys, semua orang review Saga Premium, ramai yang review Saga Executive, ramai juga review untuk model-model yang lain. Tapi kalau kita nak cakap pasal Saga Standard ni, tak ramai tahu review untuk Saga Standard ni. Ini adalah full review yang korang menanti daripada hari tu sampai hari ni. Kita nak bagi tahu korang, hari ni Abang Proton kita akan review daripada depan, kiri, kanan, belakang, dalam, luar, semua korang akan tengok untuk Saga Standard. Abang Kak, saya nak bagi tahu satu benda kelayakan gaji untuk Saga Standard ni, gaji bersih RM1,600 dah boleh buat full loan. Tak payah letak apa-apa guarantor. Abang Kak, kalau tak ada lesen pun boleh je, tak ada masalah. Kalau tak ada lesen, bagi tahu Abang Proton siap-siap. Abang Proton, saya tak ada lesen. Abang Proton, saya ada masalah PTPTN. Abang Proton, saya ada masalah CITOS. Still boleh dapat approval Abang Kak, tapi terms and condition. Siapa Abang Kak yang duduk jauh daripada Shah Alam, jangan risau, kita boleh buat penghantaran sampai depan rumah tanpa ada apa-apa bayaran yang akan dikenakan. Betul guys, tak ada bayaran. Terms and condition, tanya Abang Proton macam mana, boleh terus masuk profile, ada nombor telefon Abang Proton, boleh terus whatsappi Abang Proton insyaAllah. Alright, okay guys, kalau kita nak cakap pasal kelayakan loan, 1,600 tu dah boleh approve lah. And then minimum umur adalah 20 tahun. Dan Abang Kak, saya nak bagi tahu pasal monthly dalam 460 lebih sahaja untuk kereta Saga Standard All New ni. Ya guys, bulanan 460 sahaja. Dan bulan Disember ni Abang Kak, saya nak bagi tahu korang akan dapat RM1,000 cash rebate untuk Saga baru ni. Alright, first saya nak bagi tahu pasal warna. Okay, warna, kalau kita cakap pasal warna ni Proton tak kedekut tau dengan setiap spek. Sebelum ni lah kalau kita ambil Saga Premium S. Kalau Saga Premium S boleh dapat warna ni, warna ni, warna ni. Sebelum ni Saga Premium boleh dapat warna ni, warna ni, warna ni. Sama juga dengan Saga Standard. Sebelum ni bukan semua option warna ada dalam pilihan korang. Tak ada. Sekarang ni Proton bagi semua variant option color yang sama. Kalau cakap pasal option color, total kita ada 5 option color. First one is marine blue. Yang second one adalah space grey. Yang ketiga adalah ruby red. Yang keempat emerald silver. Dan yang terakhir adalah snow white. Snow white ni macam depan Abang Proton ni. Depan Abang Proton. Sekejap guys kita pergi buka lampu dulu. Cantik lah sikit dalam gambar kan. Kita pergi buka lampu dulu. Alright, jom. Ini Snow White guys. Snow White memang sangat-sangat lawa bagi Abang Proton. Dia punya konsep warna putih dengan kereta Saga baru ni, kita boleh cakap lebih kepada clean konsep. Dia tak ada benda-benda yang pelik-pelik tau. Dia memang fokus untuk clean look, clean konsep. Walaupun Saga Standard korang dah ada day running light, dah ada lampu projektor bahagian depan. Saga Premium dengan Saga Executive, kalau kita nak cakap, memang dah ada day running light. Tapi untuk Saga Standard, dia ada day running light tapi dia takkan on pada pagi. Kita buka lampu kecil, dia on day running light. Kalau buka lampu besar, projektor dia akan menyala. Kalau kita nak cakap pasal untuk spek exec dengan Premium, pagi day running light, tak payah nak on, tak payah nak off, dia auto akan menyala. Itu untuk lampu depan. Kalau Abang Kak, kalau nak tahu, untuk Saga Premium yang Abang Proton bagi tahu tu, dia kan ada sensor dekat bahagian depan ni. Dia kan ada sensor dekat bahagian depan ni. Tapi kalau Saga Standard, dia tak ada sensor depan. Dia tak ada sensor depan. Kita naikkan sikit. Okey, dia tak ada sensor depan. Ni tak ada sensor depan. Bumper dia sama sahaja, grill yang sama, lampu depan yang sama, dia pakai lampu projektor. Memang lawa gila guys. Alright. Dan untuk Saga Standard All New ni abang-abang kakak, saya nak bagi tahu korang dah dapat sekali dengan side mirror glossy black. Dah dapat side mirror glossy black. Kalau kita cakap pasal MC2,
MC2 side mirror dia bukan glossy black tapi dia pakai warna matte black. Tapi untuk MC3 ni dah dapat glossy black. Sekali dengan Signal, mana-mana spek sama sahaja. Tapi dia tak ada auto fold side mirror. Kita kena secara manual kita kena buat. Kita kena buat secara manual. Kalau untuk adjustment dia punya cermin dekat dalam, dia dah ada boleh tekan untuk buat adjustment. Tapi untuk fold side mirror, dia tak ada button ataupun dia tak ada automatic fold side mirror. Alright. Kalau kita tengok dari segi dia punya rim. Okay. Rim ni mesti korang pernah tengok kan? Rim ni mesti korang pernah tengok kan? Rim dia sama macam Saga yang sebelum ni. Rim yang sama, tayar yang sama dia pakai. Memang function gila guys. Kalau untuk harga ni korang dapat sizing 14 inci bagi Abang Proton dah sangat-sangat ngam. Cuba tengok daripada side tepi ni. Memang lawa gila guys. Side tepi ni kalau kita boleh tengok nampak ala-ala macam Saga lama. Tapi kalau kita bawa ke belakang sikit, memang handsome. Warna putih ni abang angkat saya boleh memang bagi tahu memang kereta ni paling-paling handsome sebab kereta Abang Proton pun sendiri warna putih. Kereta Abang Proton sendiri warna putih. Alright. Kita bawa ke belakang. Lampu yang sama akan dapat pada spek eksekutif. Lampu belakang dia yang sama akan dapat pada spek eksekutif. Kalau lampu premium macam mana? Lampu premium, lampu yang memanjang tu macam Abang Proton pernah post sebelum ni. Lampu yang memanjang macam S70 apa semua. Alright. Kalau kita cakap pasal luaran dia memang paling top. Memang paling top. Dia dah ada shark fin. Shark fin ni semua variant sama lah dia bagi, alright. Okay. Now, before Abang Proton pergi dekat bahagian dalam, kita settlekan dulu untuk bahagian enjin. Alright. Untuk enjin, mana-mana spek pun abang angkat. Saya nak bagi tahu jap kita Abang Proton tolong Alamak. Okay, sini. Okay. Tekan kat sini, tarik. Allahu Akbar. Ini dia enjin. Jap. Kita tongkat dulu. Alright. Okay. Now, kita tengok bahagian enjin. Enjin apa yang digunakan dekat Saga Standard? Enjin yang digunakan adalah enjin IGT 1.5cc. Enjin IGT guna dekat kereta mana? Kereta X50 all new. All new X50 guna enjin yang sama. Cuma enjin yang ni sekarang ni dia tak datangkan dengan turbo. Dia datangkan dengan NA. Horsepower yang sama pada mana-mana spek Saga 120 horsepower. Kalau kita compare dengan sebelum ni bang 70 horsepower dengan 120 horsepower sekarang ni totally dah berbeza. Sebab enjin dia lagi besar, 4 silinder. Bang, saya senyap, saya tak borak apa-apa, cuba dengar dia punya bunyi enjin. Sangat-sangat senyap tak? Sangat-sangat senyap bang. Enjin dia memang sangat senyap. Sebab apa? Sebab dia dah gunakan 4 silinder. Kalau kita nak cakap pasal benda lain, sama sahaja yang ada. ABS dah ada. Yang ni untuk air coolant. Yang ni bateri. Yang ni kotak angin. Yang ni fuse. Yang lain semua sama. Penjimatan minyak berapa banyak? Okey, kalau kita nak cakap pasal spek standard ataupun spek eksekutif, gearbox yang digunakan untuk dua-dua spek ni adalah 4AT. 4 auto transmission. 4AT, 4 gear auto transmission. Dia 4 gear bang. Akak 4 gear. Kalau kita cakap pasal MC2, digunakan gearbox 4AT. Sama. Enjin yang berbeza tapi gearbox yang sama diletakkan untuk spek eksekutif dan standard. Fuel consumption dia macam mana? 5.1 liter per 100 km. Kalau kita compare dengan spek premium yang gunakan gearbox CVT adalah 4.9 liter per 100 km. Dan abang angkat jangan risau, walaupun spek standard, Asian NCAP dia tetap sama 4 bintang. 4 bintang. Alright. Okey, jom kita pergi dekat bahagian dalam untuk saya bagi tahu lebih lanjut tentang yang ni. Tentang Saga yang baru ni. Alright. Saya dah start sekejap tadi. Sebab kenapa saya Abang Proton start? Sebab kereta ni dah lama dekat sini, dalam showroom. Tak ada orang start. So tiba-tiba bateri habis lah. Tak ada siapa start, memang bateri habis punya. Mana-mana kereta sama. Alright. Jom kita masuk. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alright guys. The first one, kunci. Kunci dia sama macam spek premium ataupun spek AZ, spek standard semua sama. Kenapa kunci dapat macam ni? Sebabkan dia pakai keyless. Dia pakai keyless, dia pakai push start button. Dia pakai keyless, dia pakai push start button. Ada push start button. Lepas tu yang ni untuk side mirror, left and right, boleh tengok kat sini, atas bawah, kanan kiri. Ini leveling untuk lampu. Leveling untuk lampu abang angkat tengok Sekarang saya on kan. Nampak tak lampu dekat depan tu? Nampak tak lampu dekat depan tu? Sekejap saya turunkan lampu 1, 2, 3, 4. Ini paling bawah. Kalau paling tinggi boleh tengok lampu dia naik sampai atas. Kalau paling rendah lampu dia akan turun sampai bawah. Kita boleh nampak leveling dia macam mana. Semua adjustment leveling semua dekat belah kanan ni. Sama je guys. Mana-mana spek pun sama je. Dia punya leveling semua dekat belah kanan ni. Tempat buka hood belah depan, dekat depan ni. Lepas tu tank minyak, bonnet, semua boleh buka kat sini. Kalau kita tengok interior dia, interior nama pun standard lah kan. Standard interior dia, kalau kita tengok dia punya meter, sama macam meter mana-mana spek, sama je. Macam mana nak tahu sama tak sama, korang tengok dekat video lain. Okay, first home button. Sebab yang ni home button dia tak akan connect lah. Sebab saya tekan balik. Home button ni tak akan ada sebabkan dia pakai dia punya infotainment yang berbeza. Alright, kita pergi kat meter dulu. Meter first, kalau kita tengok kat sini, kita boleh adjust view kita boleh adjust untuk just a minute. View kita tutup pintu dulu kita tutup pintu dulu. Untuk adjustment view guys, kalau kita boleh tengok kat sini, bawah naik atas, tekan button bawah ni, bawah naik atas, tekan OK. Ni tak ada view. Mungkin sebab hood depan tak tutup kan, dia tak keluar. Brightness pun dia tak keluar, tak boleh nak set guys. Sebab apa? Sebab mungkin hood depan belakang semua tak tutup. So untuk kegunaannya ni saya dah bagi tahu dekat video yang sebelum ni, korang boleh pergi tengok video sebelum ni. Dan saya tutup lampu dulu sakit mata diorang nanti. Untuk minyak tank belah kanan, P punya gear semua kat tengah ni. Kalau kita tukar gear, reverse and D. Tak ada reverse camera Ini reverse tak akan keluar reverse camera. Untuk dia punya radio lah kita panggil Radio dia apa? Radio dia kita boleh tengok dekat kat sini. Contoh nak buat adjustment, boleh tukar. Semua pakai touchscreen guys. Semua sekarang ni pakai touchscreen. Dia tak pakai lagi button or anything. Semua pakai touchscreen. Ni volume up, volume down, untuk tutup, USB, ni untuk Bluetooth, ni untuk tuner, semua boleh adjust dekat sini. Dah ada bahagian double signal dekat bawah ni, lock, unlock, aircon macam biasa. Yang ni untuk heater belakang, yang ni untuk traction control. Lepas tu untuk gear semua sama saja. Tapi gearbox dia pakai 480 itu je lah. Yang lain dari segi lain semua tak ada. Dan benda yang paling penting Abang Proton lupa nak bagi tahu, dia tak ada ADAS. Dia tak ada ADAS. ADAS level 1 tak ada. Untuk spek premium sahaja datang sekali dengan ADAS level 1. Alright, ni drawer dia, yang lain semua sama. Dari segi design semua sama. Dan abang akak saya nak bagi tahu korang yang untuk spek standard dan spek executive, dia punya seat dia pakai macam ni. Dia punya seat dia pakai fabric seat. Tapi abang akak saya nak bagi tahu siapa buat pembelian dengan Abang Proton, kita ada satu gift yang menarik yang akan buat korang terkejut dengan gift Abang Proton. Betul guys, tak tipu. So kalau nak tahu lebih lanjut untuk Saga standard, Saga premium, Saga executive punya promo, boleh PM Abang Proton. Alright. So bahagian depan korang dah clear, bahagian driver side korang dah clear, dan kita pergi dekat bahagian belakang. Alright. Untuk spek standard, dia punya USB hanyalah satu sahaja charging port, iaitu dekat mana? Jap. Iaitu dekat mana? Nampak tak charging port dia? Dekat bawah tu. Alamak. Bawah tu, nampak tak? Nampak tak? Itu dia. Berjaya zoom 9 kali. Alright. Kat bahagian sini tak ada USB port.
USB port hanya ada pada bahagian depan sahaja. Yang lain semua okey. Abang Kak, tadi saya duduk dengan selesa kat belakang pun saya boleh duduk dengan sangat-sangat selesa. Saya ketinggian 185. Saya boleh duduk dengan selesa bang. Memang sangat selesa. Saga ni sangat berbaloi untuk korang beli sebab harga dia harga yang mampu milik. Dia bukan harga cekik leher. Dia bukan harga cekik leher. Okey. Untuk boot space sama sahaja 420 liter. Tools dah ada, dah siap sekali dengan triangle. Spare tire dah ada. Mantap. Semua dah siap. So untuk yang ni abang Kak. Sekejap bising sikit. Sebab apa? Sebab kunci kita kat luar tau. Kalau kunci dekat dalam, dia tak bising. Kalau kunci dekat luar, dia akan bising. Itu perbezaan dia. Alright. Saya rasa semua kita dah bagi tahu. Daripada depan sampai belakang, dia punya kelebihan untuk Saga All New ni. Dan abang Kak, sekarang inilah masanya untuk abang Proton bagi tahu harga standard on the road without insurance RM38,990 sahaja. Ini harga on the road sekali without insurance. Alright. Insurans anggarkan dalam RM1,500. Lepas tu rate anggarkan boleh dapat dalam 2.77. Rebate Proton bagi untuk bulan ni abang Kak, saya boleh bagi tahu Proton bagi rebate RM1,000 untuk early bird package dan bulan 12 punya registration. Tapi siapa yang tengok video ni bulan 1 ataupun bulan 2, insya-Allah kita nak dapatkan rebate extra, boleh je bang. Boleh je, tak ada masalah. Alright. So bulanan akan jatuh berapa? Untuk 9 tahun. Bulanan akan jatuh dalam RM455 to RM465 sahaja. Untuk all new Saga standard ni. Bang, berbaloi bang. Gaji bersih 16 tu boleh beli. Kalau kita compare dengan Saga yang sebelum ni, for me, gearbox dan enjin 1.5, harga macam yang sebelum ni sangat-sangat function. Memang sangat-sangat function. Dah settle yang ni, insyaAllah Abang Proton akan review Saga Executive. Ni Saga Executive, kita bagi teaser-teaser sikit. Tapi saya tak akan review warna putih. Saya akan cari warna lain. Kita teaser-teaser sikit. Sikit-sikit je lah. Kejap lagi kita akan review nanti. Alright. Okay guys. Kalau korang ada pertanyaan apa-apa, boleh pergi dekat TT Abang Proton. TikTok Abang Proton boleh pergi sana. Boleh search Abang Proton. Kita ada 3 akaun. 3-3 kita akan bawa masuk dalam ni. Untuk korang tahu akaun mana yang patut follow, akaun mana yang patut awak tekan apply now punya button. Alright. Abang-abang, kakak, terima kasih sangat-sangat layan video Abang Proton daripada awal sampai sekarang. Thank you very much. Saya doakan korang, moga murah rezeki, moga dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. InsyaAllah guys, kalau ada rezeki, InsyaAllah kita akan bertemu. Siapa yang nak buat test drive dengan Abang Proton, boleh komen dekat bawah. Kita boleh setkan appointment test drive. Kalau nak cakap, tak perlu nak risau, kita adalah dealer nombor 1 dekat Malaysia. Dan kalau kita nak cakap pasal Abang Proton, korang boleh tengok. I'm a top SA dekat Proton IDCC Shah Alam. And then korang tak perlu risau untuk purchase kereta dekat sini. Sebab apa? Dealer kita orang adalah top dealer nombor 1 dekat Malaysia. No need to worry. We are selling around 700 unit to 800 unit every month. Yup, betul. Satu showroom yang boleh jual banyak unit dan we have a lot of facilities untuk korang. Is our showroom is IDCC Shah Alam. Okay guys, Abang Proton tarik diri dulu. InsyaAllah kita akan cuba post video ni secepat mungkin. Moga murah rezeki, moga dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Jumpa lagi guys. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen. Thank you very much. Assalamualaikum. Bye bye guys. Ciao dulu.